Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak murid tingkatan 3 yang dikasihi sekalian. Hari ini bersama dengan Cikgu Zulfahmi bin Ani dari SMK Kepala Batas, kita akan belajar tentang tajuk 7.3 Prinsip Keabadian Tenaga. Perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengetahui apakah itu yang dimaksudkan dengan sistem tertutup. Sistem tertutup ialah sistem yang tidak kehilangan tenaga ke persekitaran, iaitu tiada geseran ataupun rintangan udara yang mengganggu. Tenaga hanya bertukar bentuk, bukan hilang. Sebelum ini, anda telah pun mempelajari tentang prinsip keabadian tenaga. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga? Iaitu tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan dan hanya boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam sistem tertutup ini, jumlah tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik adalah malar. Ini dapat disimpulkan melalui hubungan tersebut, iaitu apabila tenaga keupayaan berkurang, maka tenaga kinetik akan meningkat, dan sebaliknya, jika tenaga kinetik berkurang, maka tenaga keupayaan pula akan meningkat. Mari kita lihat rajah berikut bagi menerangkan di kedudukan negatif A dan juga di kedudukan A. Di sini adalah dikenali sebagai titik tertinggi di mana tenaga keupayaan adalah maksimum, manakala tenaga kinetik adalah sifar. Di tengah-tengah ayunan bandul tersebut, iaitu di kedudukan O atau dikenali sebagai kedudukan keseimbangan, pada kedudukan keseimbangan tersebut, tenaga kinetik adalah maksimum, manakala tenaga keupayaan adalah minimum, dan proses ini akan berlaku berulang-ulang. Graf berikut menunjukkan hubungan antara tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Tenaga keupayaan akan berkurang apabila menghampiri kedudukan seimbang, iaitu di titik O, manakala tenaga kinetik pula akan meningkat pada masa yang sama, dan jumlah tenaga kekal malar sepanjang pergerakan. Sekian, terima kasih.